Okay, right. So insyaAllah kali ini kita akan discuss molekul yang seterusnya yang kita kena tahu, right? So kita dah bincang carbohydrate, kita dah bincang water. So the next molekul adalah lipid. Seperti yang you all tahu, lipid ni sumber dia adalah makanan seperti oil, butter, alright. Okay. So untuk lipid ni yang learning outcome dia, so first kita kena state types of lipid. Okay, then kita kena describe structure of fatty acid and the glycerol, and kita kena explain formation of triglyceride and breakdown of triglyceride. Okay, so untuk lipid ni kalau kita tengok tak banyak sangat lah. Okay, right. So kita nak tengok 3 type of lipid yang you all kena tahulah. Okay, the first lipid, the most important lipid adalah triglyceride. So ini adalah gambaran triglyceride. Okay, so basically we can say about the triglyceride yang dia terdiri daripada 1 glycerol dan 3 fatty acid. Alright. So second lipid yang kita kena tahu adalah phospholipid. Alright. So ini adalah gambaran phospholipid, and we know that phospholipid ni adalah major component of cell membrane, means major component of plasma membrane. Alright. So kalau triglyceride consists of glycerol and 3 fatty acid, tetapi when we go to the phospholipid yang, right, it consists of 1 glycerol, 2 fatty acid and 1 phosphate group. Alright. Okay, itu untuk phospholipid. Okay, lipid yang seterusnya adalah steroid. Okay, steroid ini juga adalah salah satu komponen yang membentuk sel membrane. Tetapi steroid yang berada di dalam sel membrane in form of kolesterol. Alright, so ini adalah gambaran steroid. Okay, steroid ni kalau you all tengok, dia punya structure, okay, sangat berbeza dengan triglyceride dan juga phospholipid. So kalau you all diberi diagram untuk kenal pasti structure lipids, so should be you all tahulah yang mana satu steroid, yang mana satu triglyceride dan yang mana satu phospholipid. Alright, so kalau you all tengok hanya steroid yang mempunyai structure 4 carbon skeleton. So hati-hati. Sometimes you all tertukar dengan karbohidrat. Okay, this is not carbohydrate ya. So ini adalah steroid. Okay. So untuk lipid, sebenarnya kita hanya akan fokus kepada triglyceride. Tetapi you all masih kena tahu general tentang phospholipid, general tentang steroid. Okay ya. Alright, itu 3 type of lipid. Okay, seterusnya. Okay, kita kena tahu structure glycerol. So ini adalah structure glycerol. Okay, pada glycerol ni yang, okay, dia terdiri daripada 3 karbon. 1, 2, 3. Itu maksud a chain of 3 carbon atom. Then each of the carbon atom are bound to hydrogen atom and a hydroxy group. Kalau awak tengok, kita ada hydroxy group ni kan, 1, 2, 3. Right, then carbon ni juga they are bound to the hydrogen. Nampak? Right? Itu adalah structure glycerol. Molekul 3 karbon bonded dengan hydroxyl group dan juga
hydrogen. This is pun very important sebab structure dia seakan-akan linear form of carbohydrate, tetapi kolesterol dia ringkas saja macam ni. Okay. Right. So seterusnya kita kena tahu structure fatty acid. Right. So untuk fatty acid ini yang dia ada R. R ni adalah hydrocarbon chain. Right. So sifat hydrocarbon chain ni adalah hydrophobic. So dia insoluble in water. Itu hydrocarbon chain merujuk kepada R ni lah. Right. Okay, so R ni dia akan determine either fatty acid kita ni jenis saturated ataupun jenis unsaturated. Maksudnya fatty acid ni ada dua jenis, saturated dengan unsaturated. Alright, nanti kita akan tengok perbezaan di antara saturated fatty acid dengan unsaturated fatty acid. Right? Okay. So sekarang kita nak tengok bandingan antara saturated fatty acid dengan unsaturated fatty acid. Okay ya. Right. Kalau kita tengok saturated fatty acid ni, tengok gambar tu betul-betul. Okay. Dalam hydrocarbon chain dia, okay, mana yang dikatakan hydrocarbon chain tu, di bahagian yang saya merahkan ini saja, itu yang dikatakan hydrocarbon chain. Sebenarnya hydrocarbon chain ni tadi adalah R tadi. Yang tadi kan kita kita tengok structure dia macam tu kan. Sebenarnya R tu adalah hydrocarbon chain. Right. So bila kita tengok dalam hydrocarbon chain tu yang kita akan dapati tidak ada double bond. Right. Kerana dalam unsaturated fatty acid kita tengok hydrocarbon chain dia, nampak tak dekat sini ada double bond. Itu maksud double bond tu. Kalau dekat sini tak ada kan, semuanya single bond macam biasa. Tetapi dalam unsaturated, pada hydrocarbon chain dia ada double bond. Itu adalah perbezaan pertama antara saturated dengan unsaturated fatty acid. Okay, right. Kita tengok perbezaan yang kedua. Perbezaan yang kedua tu adalah dari segi state matter dia. Means kalau saturated fatty acid ni in room temperature dia dalam keadaan solid. Tetapi kalau unsaturated fatty acid ni in room temperature dia dalam keadaan liquid. Alright. So sebagai contoh mudah you all nak bayangkan, minyak masak unsaturated fatty acid sebab tu dia liquid di dalam room temperature. Manakala butter kan dalam room temperature dia dalam keadaan solid. So butter adalah contoh saturated fatty acid. Cuma right, jika you all diminta memberi example, cuba elaklah bagi contoh butter, bagi contoh minyak. So you have to put example yang lebih scientific lah. Contoh sekarang untuk saturated fatty acid kita ada stearic acid. Manakala untuk unsaturated fatty acid kita ada oleic acid. Alright. Okay, so itu adalah dua jenis fatty acid yang you all kena tahulah, saturated dengan unsaturated fatty acid. Okay. Right. So now, okay, terus kita kena tahu macam mana nak melukis ataupun macam mana kita nak show the formation
of triglyceride. Okay, one thing yang you all kena ingat semula tentang triglyceride, dia terdiri daripada satu glycerol dan satu, dua, tiga fatty acid. Itu teori yang you all kena tahulah. Means triglycerides ni adalah hasil condensation antara satu glycerol dan tiga fatty acid. Alright. So sebab tu bila kita nak melukis formation of triglyceride, so make sure you all lukis glycerol dengan tepat. Okay, lepas tu lukislah fatty acid dengan tepat. Okay, pastikan 3 fatty acid yang terlibatlah dalam pembentukan triglyceride. Okay, then kita dah tahu proses yang terlibat adalah proses condensation. So bila proses condensation yang kita tahu dia melibatkan removing of water, sebab hasil daripada removing of water tu nanti yang dalam struktur triglyceride kita akan membentuk ester linkage. So kalau awak tengok kat sini, di sinilah terdapatnya ester linkage. Contoh, kalau dalam karbohidrat dulu kita ada glycosidic linkage, right? Tetapi dalam lipid ni yang kita ada ester linkage. Jangan tertukar. Alright. Okay. So ketika condensation berlaku, water yang akan di-remove, okay, actually kita akan remove, okay, tengok bahagian ni yang hydroxyl daripada fatty acid dan juga hydrogen daripada hydroxyl glycerol. Okay, maknanya satu fatty acid ni dia akan berhubung dengan satu hydroxyl group glycerol. Fatty acid yang kedua akan berhubung dengan hydroxyl group yang kedua dalam kita punya glycerol. Dan fatty acid yang ketiga ni dia akan berhubung dengan hydroxyl group yang ketiga dalam kita punya glycerol. Sebab itu kalau awak tengok ketika condensation pembentukan triglyceride yang kita akan membebaskan 3 water molecule. Kenapa 3? Kat sini 1, kat sini 1, kat sini 1. Nampak? Okay? Sebab tu kita remove 3 water molecule. And bila kita tengok structure triglyceride ni ya, kita membentuk 1, 2, 3 ester linkage. Right? Okay. So, pembentukan ester linkage tu di sinilah dengan removing of water, nampak H2O. Water, H2O, water, H2O. Nampak yang tinggal adalah oksigen ni. Right, so bila kita rapatkan glycerol dan fatty acid yang telah mengalami condensation tadi, so awak akan nampak macam ni lah, nampak oksigen ni, oksigen yang ni, carbon ni, carbon yang ni, nampak kita just cantumkan glycerol dan juga ketiga-tiga fatty acid tadi, so dia akan membentuk triglyceride. Okay, alright, so this is how. So syarat lain sama seperti syarat formation of any molecule lah, mesti label, okay, mesti tunjukkan the ester linkage, mesti state condensation, okay, and then kena tunjukkan removing
of water. Right. Okay, tu saya statekan sedikit lah. 1 glycerol we join by the ester bond with 3 fatty acid by removing 3 water molecule. Kalau soalan tanya, proses apa? Dia melibatkan condensation process. Okey. Condensation process juga kita boleh panggil sebagai esterification. So, you all boleh gunakan condensation boleh, you all boleh gunakan esterification boleh. Dalam pembentukan triglyceride tau. Sebab kita membentuk ester linkage. Right, kalau lupa esterification tu, just use condensation, tak ada masalah. Right, okay. Itu formation. So then, kita nak tengok breakdown of triglyceride. Okay, breakdown ni pun samalah sebenarnya. Kita nak tunjuk macam mana triglyceride ni bila dia breakdown, dia menjadi glycerol semula dan menjadi 3 fatty acid semula. Right? So, kalau formation melibatkan proses condensation, so breakdown seperti yang kita maklum melibatkan proses hydrolysis. So, cara dia, awak kena lukis triglyceride dengan lengkap. Okay. And then label ester linkage macam biasa. Okay, cuma kalau tadi saya undur slide, anak panah keluar kan? Tetapi bila kita melukis breakdown, okay, anak panah untuk menunjukkan dalam proses hydrolysis kita ni, kita memerlukan water molecule, so awak kena buat anak panah masuk. Macam tu. Right. So disebabkan kita nak breakdown 3 ester bond, so that's why kita memerlukan 3 molekul air. Okay. Alright. So lepas awak dah tulis semua tu, tulis hydrolysis macam biasa, and finally, okay, tulislah glycerol yang lengkap, fatty acid yang pertama, kedua dan ketiga yang lengkap. Alright, then nama jangan tinggal. Right. Okay, cuma dalam soalan yang kadang-kadang dia bukan bagi fatty acid ringkas macam ni. Maksudnya dia just letak R. Okay, berkemungkinan dia bagi, saya undur sikit slide. Okay, dia bagi fatty acid dalam bentuk macam ni. Artinya R dia lukis penuh hydrocarbon chain tu. So, kalau soalan dia bagi structure fatty acid yang lengkap macam ni, awak tak dibenarkan, means tak boleh buat formation ataupun breakdown tu dengan huruf R. Maknanya tak bolehlah buat macam ni. Tapi bendanya mudah sebab condensation tu dia tak melibatkan R. Dia hanya melibatkan bahagian depan sahaja. So, whatever hydrocarbon chain dekat belakang ni, you just copy back. Salin balik 100% sama. Sebab hydrocarbon chain tak berubah apa-apa sepanjang proses condensation ataupun sepanjang proses hydrolysis. So, sedikit tentang breakdown. Okay, triglyceride breakdown into 1 glycerol, 3 fatty acid.
Okay. And proses yang terlibat adalah hydrolysis and melibatkan addition of 3 water molecule. Right. Okay, itu berkenaan dengan breakdown of triglyceride. Okay, yang. So itu semua sebenarnya tentang lipid. Tak banyak. The first one, you all kena tahu 3 jenis lipid tadi. Triglyceride, phospholipid dengan steroid. Phospholipid dengan steroid tu, you just tahu general is okay. And then untuk triglyceride, you all kena tahu dia terdiri daripada 1 glycerol dan 3 fatty acid. Sebab itu, you all kena tahu structure glycerol macam mana, structure fatty acid macam mana. And kita juga dah bincangkan 2 jenis fatty acid, saturated dengan unsaturated fatty acid. Alright. Okay, so sekarang kita nak tengoklah satu contoh soalan yang berkaitan dengan lipids. Okay, yang. So, figure show the structure of lipid. Soalan pertama nampak. This is the important that you can recognize. The diagram is referred to which lipids, right? So name the type of lipid in figure 1. Okay, apa yang antara 3 tu? Ni lipid yang mana? Triglyceride. Yes, very good. So jelas, ini adalah structure triglyceride. Okay, good. Then, okay. So soalan seterusnya, name the chemical reaction. Chemical reaction ni adalah proses yang and bond label in the formation lipid in figure 2. Okay. So proses apa yang terlibat? What name of chemical reaction? Yes. Very good. Yes, very good. Okay. Condensation ataupun esterification. Very good. Alright. So name of bond? Ester bond. Yes, Ester good. linkage. Yes, ester linkage. Ester bond dekat situ. Okay. Right. So kita tengok soalan seterusnya. Okay, name the process that enable splitting of this lipid into their monomer. Sekarang dia guna perkataan splitting. So sepatutnya you all maklum lah, splitting tu merujuk kepada breakdown, right? So apakah proses yang melibatkan splitting of this triglyceride? Hydrolysis. Yes. Okay. Nama proses dia adalah hydrolysis. Ingat. Okay. Formation, kita ada condensation dengan esterification. Dan kalau breakdown, okay, kita ada hydrolysis. Okay. Right. Kita tengok seterusnya. Okay. What are the monomer form in C? Maksudnya, selepas hydrolysis berlaku, apakah monomer yang terbentuk? Right. So just remember, triglyceride kita terdiri daripada apa? One glycerol and glycerol. 3 fatty acid. 3 fatty acid. Alright, good. Yes, good. Okay, dia terdiri daripada 1 glycerol, wajib state 1 and 3 fatty acid, wajib state 3. So, kalau awak just tulis glycerol dengan fatty acid, yang macam tu je, awak tak akan dapat markah. Tapi awak kena bagi tahu 1 glycerol, 3 fatty acid, baru dia tepat lah untuk menjawab soalan D ni. Right. Okay. Okay, yang. So, actually tu je tentang lipid yang kita nak. Sebab tu saya nak buat kelas pagi ni sebab dia sekejap je. Alright. So, sebelum tu ada apa-apa nak tanya saya tentang lipid? Boleh yang? Faham semua? Faham, Madam. Okay, good. Alright. So,
Saya pun tadi sempat tengok GC. Thank you siapa yang dah hantar latihan water, ada yang dah hantar latihan karbohidrat. So latihan lipid ni pun saya pun dah letak dalam Google Classroom. Alright, so nanti ada masa cuba buat dan boleh hantar pada saya.